Okey guys, selamat petang ya. So hari ni Aboy turun depan Sapura lagi. Hari ni Aboy dapat umpur-umpur sarang. So Aboy datang try ya cari ikan tanda. So Aboy bawa anak, dia pergi ikut hari ni. Okey, Aboy datang untuk tengok air mercun. Dia pasang pukul 3. Air memang mati guys, memang mati slow. So kita try sajalah. Kalau dapat tanda cantik, Aboy beli umpur-umpur sarang. Kita try tengok guys, macam air cantik. So kita cuba je lah, mana tahu ada rezeki, ada tanda. Aboy target tanda, kita hari ni try saja guys. Jom setting dulu. Okay guys, first setting mata polo saiz 12. Kita letak umpur sarang guys. Target ikan tanda. Try dia. Kalau ada hasil. Setting. Okay, second setting pun sama juga. Mata saiz 12. Pupuk sarang guys. Mata polo lah, saiz 12. Lupa ada hasil guys. Okay, ni untuk anak. So untuk dia mata saiz 10 guys, kecil. Ini pun umpur sarang juga, mata polo Ini untuk anak. Okey. Ya. Dua setting Aboy punya, anak satu setting. Kita tengok apa yang dapat. Naik guys, naik. Tanda. Tak boleh cakap, confirm ada. Tapi kecil sangat lah guys. Apa kita lepas. Apa guys, kecil sangat. Apa kita try besar sikit. Ini lepas. Tadi lepas ikan tu tak aktif sangat. Pasal boleh kena ambil lah. Sebab dia tadi sangkut dekat dalam sangat. Ambil je lah. Ketam. Ketam guys. Kecil sangat. Wait. Ada. Kecil. Dia kerut. Boleh lah.
Ya. Oh, bolos. Bolos. Kita nak hak lagi. Oh, sangkut. Uish. Dah guys. Tukar-tukar. Tukar. Cantik. Oh. Ikan kapas. Kapas 2 ekor. Jadi lah saiz besar ni. Kapas lagi. Okay guys, air dah pasang tinggi dah. So Aboy nak pindah pergi sebelah sana sebab tempat tu kalau air tinggi guys, kita tak boleh balik dah. Sangkut nanti. So air tinggi. Jom kita pindah pergi sana. Kat sini air memang jadilah guys. Ada tukar, tanda, bolos pun ada, kapas pun ada. Jom kita pindah pergi sana pula. Dah naik dah. Guys, Aboy pindah ke batu depan ni. So di situ air penuh kan. Aboy dah lepas dah. So Aboy try dekat sini je lah. Guys, tadi road ni depan pin dia patah. Apalah. So Aboy tadi dapat ikan bolos. Anda dapat ikan bolos kan. Aboy buat umpan guys. Try tengok. Semalam putus kat pasir panjang. So hari ni try dekat sini guys. Pak depan ni Aboy tahu ada MJ guys. Try mana tahu umpan ni dia ambil. Terus cuba saja. Semalam dekat pasir panjang. Besar guys. Putus. Cuba sajalah. Letak satu rod untuk ikan besar. Dapat. Okay, try saja.
Gerut-gerut. Dapat bolos guys. Abi boleh bawa umpan. Bolos lagi. Ada timing dia. Besar juga. Oh, gerut-gerut. Yes, dapat gerut lagi. Polos. Polos lagi. Kapas. Ramai guys, semua dia yang strike. Apa tak strike lagi? Kapas. Polos lagi. Polos. Tete. Ilah. Gerut. Okay guys, sabar dah kemas dah. So anak last bersuruh dia try. Oh tak ada guys. Dah makan dah. Sabar dah kemas dah. Jom balik. Jom. Okay guys, video hari sampai sini saja. So apa nak balik. Hasil kita hari ni, kita mancing dekat dalam tu adalah hasil sikit. Ni guys, tukar tanda kecil, tapi tanda tadi tu dia makan dalam guys. So Abang kita paksa kena ambil. Abang lepas tadi tapi tidak hanyut tepi. Abang ambil ada 2 ekor. Gerut-gerut kapas. Tukar seekor. Bolos banyak guys. Tadi anak dapat depan ni bolos banyak. Rezeki dia. So ni je hasil guys. Okay lah, tadi turun pun dekat 3. Okay, hari pukul 6 lebih balik lah. Okay, hari ni cuti kan. So dia pun happy. Okay. Okay, sampai balik dulu. Kita jumpa next video. Panas, cuaca panas. Jom.